Kali ni, kita nak kupas satu fenomena kewangan yang makin menjadi-jadi kan. Beli sekarang, bayar kemudian. Bunyi macam best, tapi adakah ia satu kemudahan atau sebenarnya satu perangkap? Cuba bayangkan, gadget idaman awak tu, klik, terus sampai depan rumah. Inilah dia, janji kepuasan segera. Tarikan utama yang buat kita semua, macam terpukau kan? Okey, jom kita fahamkan dulu apa benda BNPL ni sebenarnya. Senang cerita, ia pecahkan bayaran yang besar tu jadi cebisan-cebisan kecil. Secara teori, nampak macam bijak kan? Mudah sangat. Baiklah, untuk bahagian pertama ni, jom kita selami dulu impian beli sekarang ni. Apa yang best sangat pasal dia? Kenapa orang suka sangat guna servis BNPL ni? Proses dia, licin betul. Awak pilih barang, klik BNPL, dah jadi milik awak. Pasal bayaran, tu fikir kemudian. Semua ni direka khas supaya awak tak fikir dua kali masa nak membeli tu. Ni contoh paling real. Cuba dengar apa peserta kajian 5 ni cakap. Dia kongsi macam mana BNPL ni buat barang mahal rasa macam, boleh belilah. Soalan dalam kepala kita pun berubah. Dari aku mampu ke, jadi boleh aku dapat benda ni sekarang juga? Tapi kan, yang menariknya, BNPL ni bukan untuk barang-barang mewah je tau. Ada juga yang guna untuk benda-benda harian. Macam peserta 9 ni, dia guna untuk beli barang dapur. Katanya, ia tolong dia bajet sementara tunggu gaji masuk. Nampak praktikal kan? Okey, sekarang jom kita tengok pula faktor luaran. Kenapa rasa macam semua orang sekeliling kita guna BNPL? Macam dah jadi satu kebiasaan pula. Jawapannya banyak berkait dengan psikologi kita. Pernah dengar tak FOMO? Fear of missing out atau takut ketinggalan. Media sosial lah yang jadi minyak dia. Bila kita scroll, nampak orang lain pakai tu, guna ni, kita pun rasa, aku pun nak juga. Cuba dengar sendiri pengalaman peserta 7 ni. Dia nampak semua influencer post pasal guna BNPL beli kosmetik, terus dia rasa ketinggalan. Nampak tak? Benda ni dah jadi macam satu trend, satu gaya hidup yang cool untuk diikuti. Peserta 1 ni pun sama. Dia nampak orang lain guna untuk beli barang dapur, dia pun fikir, kenapa tidak? Tambah pula dengan iklan yang asyik muncul. Lama-lama rasa macam, memang semua orang buat macam ni. Macam dah jadi normal. Okey, kita dah tengok bahagian yang indah-indah tadi kan? Bahagian impian tu. Sekarang jom kita selak ke muka surat seterusnya. Realiti sakit kemudian. Apa jadi bila keseronokan membeli tu dah hilang dan yang tinggal cuma bil bulanan? Sebab inilah persoalan yang paling penting kan? Satu bayaran mungkin nampak kecil je. RM50 sebulan, apalah sangat. Tapi bila dah ada 3, 4, 5 bayaran kecil macam tu, tiba-tiba ia jadi satu beban besar yang kita tak sangka. Dan kat sinilah penyesalan tu mula datang. Dengar apa peserta 2 ni rasa. Mula-mula rasa senang, rasa idea yang bagus. Tapi sekarang dia terpaksa bayar untuk benda yang dia tak perlukan pun. Kemudahan tu dah jadi satu perangkap. Peserta 3 ni pun kongsi perasaan yang sama. Dia cakap, nak beli tu senang sangat. Tapi nak bayar balik, aduhai, susahnya. Rasa terikat dengan hutang untuk benda yang kita dah tak rasa seronok dah pun. Itulah realiti pahit dia. Ingat tak peserta 5 tadi? Yang happy gila dapat beli aksesori gaming tu? Sekarang dia pun dah mulai rasa menyesal. Hutang ansuran dia dah jadi lebih banyak dari apa yang dia bajet. Nampak tak perjalanan emosi dia? Dari seronok sampai ke menyesal. Jadi, kenapa kita boleh terperangkap macam ni? Sebenarnya ada satu helas psikologi yang berlaku dalam otak kita. Nama dia perakaunan mental. Macam ni, cuba fikir, mana lagi ringan pada telinga awak? Bayar RM100 sekaligus atau bayar RM25 4 kali? Mesti yang 4 kali tu kan? Walaupun jumlahnya sama. Inilah yang servis BNPL gunakan untuk pancing kita. Lepas tu, ada satu lagi masalah besar, jurang pengetahuan. Berapa ramai antara kita yang betul-betul baca the fine print tu? Kebanyakan kita terus setuju je. Akibatnya, ramai yang terkejut dengan charge-charge tersembunyi, yuran lewat bayar, yang buat keadaan jadi lagi teruk. Pengakuan peserta 12 ni memang satu amaran untuk kita semua. Dia tak sedar yang kalau lambat bayar, bukan setakat kena denda je, tapi skor kredit pun boleh terjejas. Ini bukan main-main tau, sebab ia boleh bagi kesan pada pinjaman besar kita pada masa depan, macam nak beli rumah atau kereta.
Okey, kita dah faham risikonya dan nampak perangkapnya. Jadi, apa kita boleh buat? Macam mana nak bergerak ke depan dengan lebih bijak? Jom kita tengok bahagian terakhir ni, bahagian penyelesaian. Dan salah satu isu paling besar sebenarnya ialah peraturan. Awak tahu tak, kad kredit ni ada peraturan yang sangat ketat. Bank tak boleh suka-suka letak charge. Tapi banyak servis BNPL ni beroperasi dalam kawasan kelabu. Tak banyak peraturan. Maksudnya, perlindungan untuk kita sebagai pengguna pun kurang. Jadi, berdasarkan kajian, ada beberapa cadangan yang jelas. Pertama, kawal selir BNPL ni macam kad kredit. Biar telus. Kedua, tingkatkan program celik kewangan terutamanya untuk orang muda. Pastikan semua orang faham apa yang dia setuju sebelum klik. Dan banyak lagi langkah yang tujuannya satu je, nak wujudkan satu sistem yang lebih selamat untuk semua orang. Jadi, apa pengajaran dia? Senang je. BNPL ni macam pisau yang tajam. Ia satu alat yang sangat berguna kalau kita guna dengan betul dan hati-hati. Tapi kalau kita salah guna atau tak faham bahaya dia, ia boleh makan diri sendiri. Dan ini soalan terakhir untuk awak renungkan. Dalam dunia yang nak semua benda cepat ni, adakah keseronokan segera yang BNPL tawarkan tu berbaloi dengan risiko kesakitan keuangan yang mungkin datang kemudian? Tepuk dada, tanya selera.